Pam. Pam. Mai. Bawa tak? Bawa Pak Bu. Tengah ni. Oh, ni bawa putih dia ni. Apa pula ni? Woi! Yo! Okey, jaga terus sangat. Buat apa jangan apa atas. Tunggu. Okey, cantik balik. Seorang standby penyut. Kena lah. Lesen yang pertama. Paru. Kasak bang. Kasak. Lega rok pergi petah. Okay guys, Assalamualaikum dan selamat pagi. So hari ni kita dah trip So hari ni trip kita nak pergi ke Tanjung Pinang. Kalau apa tengok video sebelum ni kami gasak Lanau. So hari ni ayat Allah mati ke ayat mati, ayat slow memang ayat tak jalan lah. Jadi memang sesuai lah kalau untuk mi sekat Tanjung Pinang ni. Jadi hari ni kita buat Pak Abu. Lama tengok video lama-lama. Ni hotel masih berpisah ni. Oh, ada dua orang ni hotel ni dengan menantu Pak Abu. So anak Pak Abu. Wakil. Tak bisa main kan? Oh, bisa main. Jadi cuaca panas elok. Kami dalam 4 biji kot. Ni pergi dekat Tanjung Pinang. Memang gasak apa GT banyak. So kita cuba. Jadi jom kita nak jalan Belanok Bangkola. Ada Belanok. Moga dimurahkan rezeki kami. Dan semua tak bangau strike padu. Kita target Gorgon. Tanjung Pinang punya Gorgon. Harap menjadi. Apa tangguh hitam. Gerak ni pejang ni. Okey, gerak. Kat 5 ekor tak apalah. Curi. Oh, kena ni. Oh, dia penuh. Dua saja. Jom kita jalan terus ya. Ikan ni tak sampai sampai ni. Boleh? Ha? Yo. Jom kita jalan terus ya, bro. Kita nak video. Kan kau ni nak umpan lah ni. Ha? Nak umpan lah. Babi eh? Hidup. Tak, boleh mati juga.
Okay, so kami dah sampai di spot pertama ni setakat Tiong Penang lah. Ni sebelum ni kami kasut GT tadi. Saya dengan Teko Azli tu. Ni Teko Amin Mumbai. Ada dua orang yang Teko. Dia kopi belah mana tau. Belah atas kot. Jadi ni kita nak target GT. Saya nak setak tengok harap menjadi pertama. Piayak macam laju lah. Tengok. Ikut ni yang mati tapi macam laju. Cuba tengok harap menjadi spot pertama. Target GT Gorgon. Okey, jaga terus sangat. Buat apa jangan apa atas. Tunggu. Okey, cantik balik. Seorang standby penyut. Kena lah. Lesen yang pertama. Paru. Kasak bang. Kasak. Lega rok pergi patah. Jangan bagi rok patah. Dia boron. Alhamdulillah. Boron yang pertama. Mantap guys. Pakai udang bang. Udang cantik balik. Tunggu dia pandangan sanggap sungai udang. Sanggap Tiong Penang. Abang buka tali. Ni buka tali. Yang takut tu lepas. Buka tali. Tu dia betul. Betul lah betul. Ni buka tali ni. Tu dia boron yang pertama. Waduh, boron. Boron. Udang. Belanak tak ada? Angkat je bang. Lesen yang pertama angkat je. Bagi orang belakang tengok. Tu dia. Grip Pak Bu. Apa Pak Bu? Hotel mesti ada grip. Ada? Hotel tak ada grip. Layar boleh bang pegang kapit ni. Tak ada? Dia tak dan 2-3 ampun tengok tak dan setup pun ni. Tak ada ambo lagi. Baru duk buat ni dia balas dah. Dia memang betul-betul lah. Ni memang betul-betul yang ni. Memang betul-betul balas dendam lah ni. Boleh? Ayah. Okay, angkat je bang. Tunggu. Sangkut penjut. Angkat je. Tengok lesen pertama. Tu dia 3 kilo mawar. Mantap baru. Okey. Dah rakam masuk video lah. Saya nak setup tu. Padu lah ni. Aku tak kira. Okey, so setup yang pertama. Kita gunakan teknik botol. Rambut T macam biasa. Ni tak pakai T panjang, T pendek. Sebab ayat tak dalam, ayat lebih kurang sedepa tu ke apa ni? Depa. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Boron selalu dia ada 2 ekor lah Pak Bu. Dia ada sepasang. Mungkin sepasang yang saya nak naik ni. Kita tengok. Selalu boron dia memang ada geng lah. Aduh wah. Awal pagi lah bagi boron. So setup yang kedua sama juga. Kita gunakan rambut T. Dah hidup. Tapi kemarin dia banyak makan termenu. Banyak main makan termenu ni kan. Ni kita try udang dulu. Sebab boron makan udang. Dia cari sepasang. So, selamat Hari Raya tu Ali. Kena boron selamat Hari Raya tu. Kena boron selamat Hari Raya tu. Tunggu ni. Dia kata yang penting jangan tengok lepas kata. Ajak ni. Tunggu sat. Dia kilo dah. Aku nak keluar ilmu yang mana ada. Lebih ya malu. Saya setup yang ketiga itu dengan termenung. Termenung layang, rambut T layang. Dia kadang-kadang tak tahu lah, mungkin pecah sangat ni. Kita cuba nak. Bismillahirrahmanirrahim. Cari GT monster. Depa tu kita main belah tu apa? Depa belah tu kita main. Ni apa Abang Said. Orang ni Cina Am. Dia nak je main dengan udang kok. Kalau tak main pun, duk kasut belah ni tak main dah. Tak ni. Oi, tak kira lagi. Bilang orang papa yang pertama. Tak kira dah apa tak apa. Ni permulaan yang baik. Alhamdulillah. Ada sisi tak? Ni ada sisi. Saya hilak kan. Nombor papan. Ada harga ni.
Alhamdulillah. Tak bangau dah. CL. Tengah ni. Oh, ni baru betul dia ni. Apa pula ni? Oi! Dia minta lucu-lucu tengok. Wah, balik. Aduh. Lesen pertama gagal. Buat lain. Boncos. Tak ada ni. Duri kot. Cuk, okey guys, so kami nak pindah sangkap yang kedua. Yang pertama ni alhamdulillah, Pak Long kita kena boron. Saya dapat gelam papan. Dua orang masih membangau, Pak Abu dan anaknya. Jom, naik tangkap. Kita cari gorgong. Abu jangan tarik tu. Pak Abu sangkut ah. Kau dah berserat. Siapa yang ikan makan tu? Ada ikan tu? Ha? Tak ada ikan? Ada ikan tak? Oh, sangkut. Sangkut ikan. Kena scam. Lesen yang pertama. Tak bangau. Jadi dia makan apa mai? Oh. Pak Abu bangau ni. Pak Abu bangau ni. Tengok sangkut sana tu. Oh, yang tu yang makan apa dia? Ha. Makan goreng tadi. Okey. Dia main tak apa dah. Dah. Nah. Ha. My friend tolong, my friend. Oh, kasak kawan. Besar. Oh, okey. Tak apa, dia kata nak ambil jakok. Ikan besar ni. Bawah tu ada batu. Okay guys, my friend tolong, my friend. Thank you my friend ah. Wah, duri saja nak hayam tu. Aku ingatkan jenak. Aduh, kalau tak duri tarik je. Nak ya. Duri saja. Aduh. Orang menyolok sangkut tu. Rupanya dia duduk dalam tali. Duri tu duduk dalam tali. Pasal macam ikan besar boh. Nyut. Kalau tak duri tarik putih dah. Ini duri kacau lah kawan. Ini banyak kacau ni. Ni banyak kacau lah. Kena kat bawah. Oh. Banyak kacau punya ni orang. Ini budak. Ini budak ini kan. Aduh. Adik main frame main tolong tapi ingat gajan hak. Rupanya no. Duri. Pak sangkut. Okey. GT babu. GT babu lesen pertama babu. Jangan lucu nak terkeluar tu. Angkat terus. Tak apa boleh terus net terus. Lesen pertama tak bangau. Alhamdulillah. Hotel angkat lah lesen. Angkat je. Tengok siapa dapat lesen. Oh dia tengah hari baru dapat lesen. Alhamdulillah. Sudah layan. Cantik balik. Belum tak dapat lesen belum. Oh tu. Lama pan. Okey. Kosong. Yang berapa? Sekian lama tak dapat ikan tu. Jam tengah hari lah baru dapat blok hipok. Alhamdulillah. Bocor lenang tu. Tu. Alhamdulillah. Sekak. Allah. Layang terus balon. Bantu betul. Layang. Tak ada bacok dah Rap. Mantap guys. Ini layang tanpa ladu menjadi. Siakap yang pertama tidak membangau lagi. Waduh. Alhamdulillah. Boleh saya full. Oh, 80 sikit Pak Bu. Mantap lah. Pak Bu dia. Bu. Oh, lomok gagal.
Boleh. Ha dah. Alhamdulillah. Ha apa? Oh. Ada. Oh, dia gelang papan. Dah gua strike. Papan lagi. Mantap. Okey. Puluh lah. Demai. Nampak dah laluan dia. Oh. Aduh. Alhamdulillah. Mesin yang kedua. Mantap gorgon. Sudah mari. Potong tangkona. Alhamdulillah teknik pelampung jadi. Punya lama tunggu pelampung. Baru makan. Alhamdulillah. On depan belum. Potong lagi. Ui. Potong ni dia tadi. Wow. Yang mengasih guys. Alhamdulillah akhirnya. Okey bang tak makan sikit kan? Alhamdulillah. Tengah makan dia makan. Nasi. Tak ada habis nasi. Makan nasi dia makan guys. Alhamdulillah yang ketiga gorgon. Nasi. Ni baru ikan Pak Bu. Saya elok. Makan ke telur dia tak menjadi. Dia makan santai dia. Ana gerik ni, ada gerik. Gerik. Ada. Udang sayang. Yang tanpa ladung, tanpa pin. Pin kosong lah, yang kosong lah. Oi. Ya, saya lompat tu. Alhamdulillah. Iti yang paling besar ni lah. Alhamdulillah. Cari. Belum nunggu tekan tu, pelahuk tu. Buat. Tu, pelahuk tu. Dia sekap besar. Tak boncot lagi. Jangan bagi lucut. Jangan bagi putui. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Hoi. Pelan. Sao. Pelan-pelan pujuk. Sikit lagi. Saut. Loh. Cepat. Risau tengok. Pau lagi. Tolong, tekong tolong. Tolong tengok ai tekong. Dah buat boy dah, bagi semangat dah. Besar tu. Tak naik lagi, lama sangat ni. Kodek ni boleh lepas. Itulah. Ni pun naik dah ni, anu tak naik lagi. Duk pam lagi. Dia. Gorgon. 7 kilo. Megatron. Dia. Besar dia pun naik. Alhamdulillah. Aduh lah. Tengok apa sikat apa. Alhamdulillah nak cari besar dah ni. Sangkut. Tu ikan sangkut. Orang belakang belum, orang belakang. Orang depan belum tak? Alhamdulillah. Weh, belum Kan nak main. Padu. Tu kata jangan bagi lepak tikung lembat dulu. Dan tikung lembat habis sampai petang. Alhamdulillah. Dah pelampung, duk cari pelampung tak imbok. Mana pelampung? Rupanya dia buat lari dah. Udang pelampung. Okey, dia cari lagi. Bosak guys. Tu tengok. Sai. Ni market 100 ya, tengok. Alhamdulillah. Belum apa-apa. Belum nunggu sak Pak Long. Pak Long nunggu sak belum.
Apa tu? Oi, lori. Apa pelampung nak masuk Pak Bu? Tadi masuk elok. Dia tak mau dah. Ha, oh. Kena kali aku punya Ada ikan nampak ikan? Nampak ikan tu? Nampak ikan? Ada kan. Kau bawa ikan lah tu. Ikan. Tangkut dengan aku punya kali. Sah tu nak buat. Ini kepik My friend, tak my friend. Ni kepik dah. Okey dah. Mudah GT mo. Ada kan? Oh, ada. GT. Tangkut beli tu. GT lah. Tak boleh lepas tadi. Ada pulang. Pulang. Allah. Allah. Okey, don't worry. Satu. Alhamdulillah akhirnya anak Pak Bu menjadi. Oh, lawi. Makan pelampung. Tak bangau. Oh, ada bala duri ada tadi tengok. Anak dia. Ni baru tigan. Ni apa Pak Bu? Mana baju. Okey. Oi, buah nu gasak. Buah nu. Allah! Apa Oh, pakai. Salah. Datang hidup bala. Apa Okey. Tu dia diamlah. Kita mula dia makan lah. Rosak macam tu. Diam. Tu lari ikan tu. Angkut. Aku nampak ikan lari lah. Ikan tu lucu lah. Nampak lari tu. Tak nampak lari. GT. Nampak ikan tu lari. Angkut tali. Pam. Mai. Bawa dah. Bawa Pak Bu. Oh, dia GT. Nak tinggal dia makan pula Pak Bu macam mana? Masuk Pak Bu. Oh, macam mana Pak Bu? Nak duduk dulu Ustaz? Tamu Ustaz? Duduk Ustaz. Alhamdulillah. Kami nak pindah apa tengok. Dah sekarang ada rot semua. Ni abang ni pun malah tak. Air tak? Sangkut. Kau ada ikan tak? Duduk macam mana? Duduk dulu lah. Duduk dulu Ustaz. Ikut Duduk makan? Ada lagi duduk dulu. Okey. Kita makan. Allah, putui. Aduh, kita nak makan tu. Kotor ke? Ha? Kotor ke? Yo. Kita tengah repair mesin. Minum dia. Duduk ludang. Tak tahu nampak je nak. Kita tengah repair cincin yang tengok ai. Pelampung di sana. Kotor. Dia makan. Tak ada rezeki. Aduh. Buat pegang tangan tu yang patah dia paksa. Buat apa boleh. Oh. Aduh sangkut. Sumpah oli. Oh tu. Sangkut lah. Banyak ni. Dua juga. Dia duit banyaknya petang ni. Tu. Dan tak ada dah menu ya. Memang tak menu lah ni. Aduh, duit banyak semua.
Ayak pun dah nak beralih ni. Oh, parah. Tak. Tu dah duri. Hancur tu nu. Oh dia gorgon. Tengok asal. Tak berminyak. Boleh, boleh. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. So selesai trip kami hari ni. Ni alhamdulillah. Wih, makan dah. Semua tak bangau. Tim Pak Abu ni. Abang kita daripada Penang. Abang Penang daripada Pulau. Daripada Penang. Tak bangau. Ni dah dekat 5 lebih. Udang kami habis lah. Jadi ikan terpenuh yang tinggal. Ayak pun duk menyerang. Burui pun berlambuk. Jadi jom kami nak pun nak gerak balik lah. Okey. Tengok belakang tengok kami. Esok orang tu. Jadi jom. Kita jumpa kemudian. Kita balik kat siang ni. Alhamdulillah tak bangau. Tim Pak Abu tak bangau. Pak Abu punya nyari bangau ni. Jadi jom. Dah mantap Pak Abu pun dah. Jadi jom. Ayo. Okay. Okey, so dah selamat sampai kat Bekalan. Alhamdulillah. Sampai kat jalan baru dia berlalu. Balon tu tengok jam tadi 50 minit. Kalau berlalu boleh pergi lebih lagi lah. Ni saat kita nak kemas-kemas, kita tengok hasil ni. Alhamdulillah ada juga lah. Manis. Tak bangau. Saya elok all. Okey, ni saja hasil kami untuk ni. Boron ni padu ni. Trik lepas trik sebelum ni yang tengok dapat boron. Hybrid. Ini boron apa ni panggil? Boron apa? Ini boron apa ni? Boron. Mama boron. Tak tahu nama apa? Boron bintik. Boron bintik orang panggil bintik. Bintik. Apa bintik? Boron minyak. Boron minyak. Sekap 2 ekor. GT 1 2 3 4 5 ekor GT. Tu GT minyak saya. Mantap oh. Tu gelama papan. Gelama papan ni kat atas Sungai Udang tak ada. Tanjung Pinang je dah. Dia belah-belah Perak ada banyak ah. Ni gelama masang orang punya. Gelama apa? 1 2 3. Ni yang kalau beg kecil. Apollo. Kalau JT port kan. Apollo tekok balik. Oh. Buat umpan tu. Kalau yang kecil. Kecil lah. Gelama apa? 1 2 3 4 5 6 7 8 gelama. Dia nak hak ni sekok orang tunggai.
Alhamdulillah. Fighter dah ni, trik Pak Abu. Ni anak dia. Mantap Pak Abu. Seorang ni tak. Premier Aita. Alamak. Tak apa. Abang kita tu dia trik lompat. Pak Abu booking stone. Kalau macam tak ada orang, Pak Abu rojo dia. Jadi alhamdulillah semua tak pengam. Okey, tak ada apa dah, jumpa lagi di next video. Jangan lupa subscribe channel Fishing, like, share dan komen. Bye bye. Mantap guys. Ni optim guys. Tak bangga Pak Abu. Oh, belum gasak. Oh, ya. Lu kan ni. Dia pun trik saya ni, dia pun naik kan tu tekong balik. Tekong padu ni pun gasak pintu bindang. Dia kalau nak pintu bindang kena cari ayat mati lah. Ayat memang ayat Thailand. Ayat apa? Ayat 8 9 7 8 9 Melayu. Okey, jumpa lagi di next video. Bye bye.